inilah Islamic cruise pertama di dunia yang halal thayyiban dan juga syariah compliance di Malaysia, Bandar Aceh, Oman dan berakhir di Arab Saudi. Yang bestnya sekarang kan ada package family and friends. Kalau beli 2 bilik akan dapat 2 lagi bilik percuma. Boleh pilih mana-mana bilik nak yang ada balcony, yang nampak sea view, semua ada. 100% Islamic, ada judi, tak ada gambling, ada hiburan yang berlebihan. Tak perlu dah pergi banyak tempat sebab kat sini semua ada. Ada gym, ada spa, ada salon. Nak shopping pun semua ada. Bab makan jangan risau, semua makanan kat sini memang halal. Ada bar, tak ada alkohol. Kids friendly juga, ada tempat untuk kids. Ada water park tau. Nak suka dengan lautan, kita hirup udara segar, dia memang terapi minda lah. Islamic cruise ni memang sangat berbala-bala, tapi dia fit untuk terapi. Nak rohani, nak Islami, Cik Syah nak ajak korang jangan lepaskan peluang ni. Adalah peluang seumur hidup, memang datang sekali sahaja. Untuk trip Januari untuk Februari 2026 ni, Cik Syah akan tag agent kat bawah ni dah.